santai-santai tentang hidup kita dan apa saja, kongsi cerita, apa salahnya. Janji cool and chill, jom jom jom. Jom 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 jom. Jom 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 jom. Jom 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 jom. Jom jom jom. Singgah sebentar, yeah. While he was walking in New Orleans, kau siapa? Kena kata. Kena kata out of nowhere. Orang mari pop kata dia koma for months. Dia koma. Nak cerita tu sikit lah pasal racist. Racism in the South. Racism in the South. We don't quite feel it rasanya. Tak ada ingat lah. Tapi memang kita hidup cara kita macam like culture shock by itself. But okay lah tu after actually we stay in apartment for about 1 year, 1-2 years. Lepas tu kita stay in a big bungalow. Masa tu more adalah new batch, students. new batch masuk masa end of the year. I think from dia 6 months dekat UM punya group lah. So dia mari we have more girls. Sebab about 7 of us kita. So kita duduk big bungalow. Masa big bungalow tu memang macam-macam lah. Kita tak macam kunci rumah. So khabar-khabar ada orang masuk, say hi. Kadang-kadang orang ikut kita daripada belakang. Bagi interview, where are you from? Orang tu orang apa? American. The Americans. Macam-macam lah. Ada black, ada juga. Okay, I have... Asal dari rumah? Asal dari rumah. Rumah mana ada pagar semua. Mana ada pagar. Dia tak ada pagar. Bungalow dia memang tak ada pagar. Betul. Open. Lepas tu kita duduk keluar masuk ada bungalow tu. And then ada tiba-tiba like, hello, ada orang bawah. Tapi masa tu like, I don't know for whatever reason, rasa tak takut. Tak takut lah. But nothing happened. Alhamdulillah nothing happened. So, kena bersyukur banyak-banyak lah. Tuhan jagalah sebenarnya. Ya, betul. Alhamdulillah. Talking about your hostel Tina ni, I remember my wife punya rumah apartment postman mari tu kacap Melayu. Postman kacap Melayu. I was in Malaysia for 10 years. Postman. Americans lah. White Americans. White American. I still remember that. So very interesting dengar cerita Yi dengan Wek Asriah ni. Hari ni juga molek kan kita dengar juga sebab demonstrasi geng US kan. Kan kita dengar budak host kita sendiri. Lagu mana? Lepas demo Secara ringkas. SPN. Lepas SPN. Saya terima telegram juga. Sebenarnya dekat Semsah tu. Tapi bukan daripada JPA kau daripada gapo. Saya minta ayah saya hantar telegram kata tok nenek sakit. Untuk nak balik ni. Betul je ayat lah. Semua dalam bentuk telegram masa tu kan. Saya sampai sanggup buat gitu. Anak cucu hak dengar ni jangan fikir telegram hak dalam WhatsApp dulu ni tu. Bukan telegram ni macam surat lah. Tapi jangan ambil ni lah pengajaran daripada itu tak molek lah kan. Tapi ayah saya oblige lah. Dia kata ni mesti desperate nak balik ni. Nak balik. Jadi saya terima telegram tu dengan buat muka sedih ni, berlakon ni masa tu. Kata nenek saya sakit ni, saya tu perlu balik. Jadi dengan telegram tu lah saya boleh balik. Dengan itu kan, tapi balik pokok belakang juga. Lepas tu ingat lagi saya dengan Syukri, Ai. Tak ada, mungkin salah. Waktu ayah Apek tu dekat UM, orientasi kat UM, makan nasi lemak dalam bah ni, dalam selimut. Beli nasi lemak makan dalam selimut, dalam bah. Lepas tu kenangnya tak lupa dengan Apek lah. Cikgu lah ni kan. Ya. Tapi saya berdapat lepas tu masuk dekat sekolah rendah di Smith. Dengan ajar. Balik daripada Semsah. Pergi masuk sekolah lain. Sekolah lain dulu nak tunggu ni. Tunggu result. Nak tunggu offer. Ni lepas result masuk seming. Memang sengaja tak suka duduk di sekolah sains pahal. Tak ingat. Sebab sekolah tak suka lah. Tak suka. Dia punya pengalaman pahit saya tu. Tapi zip boleh terpatah. Dekat ground floor tu, dekat katil saya tu, cermin nako tu, nako ni tu, pecah. Global. Demo tu, beli rokok, dengan sebuku sebabung ni, kita kok lubang tu jatuh ke katil saya.
kelas kabut, lepas tu panggil roll call masa tu. Nak check orang, dia dapat detect orang tu ni kan, budak tu gitu ni kan, masuk kau tu. Saya kelas kabut kelas besar ni, buku rokok ni. Macam mana nak susu? Prepare nak mari, cikgu mari kan. Panik. Panik. Lepas tu saya rasa tu letak bawah tirai. Kau main-main apuk lah. Timbuk. Kena. Lepas tu saya tak boleh nak jawab. Ni rokok siapa? Tapi dia tahu dah. Rokok tu budak tu dia tengok dah. Si baik selamat. Sebab tu jadi banyak ni lah pengalaman. Little bit small trauma lah. Small trauma. So dapat balik, masuk dekat Semit dengan Ajay. Balik boleh telegram dia tak mari dah. Tak pergi dah. Tak pergi dah. Balik sudah. Tapi Zik pakat dengan Ajay. Dok, lepas tu Ajay pun boleh dapat Semit juga. Jadi saya gendong dengan dia. Pakat, tapi cuma tak ada langsung sayang kita sebelah ni. Tak ada. Dia tak ada right? Tak tahulah. Dia mandi dengan lepas tu kena cerita juga lepas ni. Lepas tu jadi saya pergi tu, setiap hari lah gendong dengan dia pergi Semit. Siapalah dapat buat English dekat British. Bulan berapa ni hak dapat offer? Bulan dah masuk summer dah, bulan 7 gitu lah. Bulan 7. Nak masuk untuk summer ni kan, saya dapat English course dekat British International School, Denver, Colorado. That's where I went. You kata you pergi jumpa saya. Siapa lo ni tak ingat. I went to see you. I was sleeping on your bed because you were not around. Jadi saya pergi situ, baca dulu satu kartu bed tu macam catat by Malaysian student pergi ke US tu kan. Jadi saya dalam 40 orang dalam satu kartu bed tu kan. Pergi sampai singgah di Hawaii. Lepas tu mari seorang kata, saya masa tu pakai spek bulat jugalah. You John Denver. Kita tak tahu. Siapa dia John Denver? Country Road, Take Me Home. Kan lagu popular masa tu kan. John Denver. Dia kata, ni geng-geng John Denver ni. Lepas tu kita okey lah. John Denver tak John Denver. Asal jangan biar. Siapa hoyak tu? American lah. Hawaiian lah. Lepas tu masa di airport. As long as dia tak kata kita Vietnamese lah. Jadi, kita sampai di Denver, Colorado. Buat English course for 3 months there. Jakung lah. Satu benda yang saya tak boleh lupa masa di Denver, Colorado tu. Kita pergi dekat school, kita naik bas. Balik, naik bas juga. Balik ke apartment. Balik terlupa bas mana nak ambil. Balik daripada school tu, tak tahu, tak ingat bas nombor berapa nak balik ke Aurora. Masa tu apartment Aurora. So kita sesak. Siapa ke Malay? Baru sampai rumah, jalan kaki. Tapi duduk pusing tempat sama. Tempat sama. Siapa saya beli, saya ingat lagi, kasut saya beli di Golok. Cabut ke tapuk. Jalan satu hari gitu kan. Masuk lepas tu nak litah. Berapa orang jalan ni? 3 orang. 3. Nak litah masuk ladder tu kan. Ada pagar ke apa. Lepas dulu kayu. Takut electrical fence. Lepas tu kan. Tak ada. Okey, boleh litah. Jadi pengalaman itulah dia kat Denver tu kan. Boleh tu. Lepas tu boleh Nebraska lah. Nebraska. Nebraska pula. Nebraska Omaha. Lincoln. Nebraska, I think Sawana Saleh di Omaha. Lepas tu siapa lagi ya? Ada seorang lagi. Ni Nora punya ni Azni, dia punya tok lelaki tu. Husband dia. Husband dia Omaha. Jadi di Lincoln pun satu cerita lagi lah. Ya. Yang boleh tak apa, tu kita sambung semula lah. Zik, how did you manage yourself? Kawan pula. Kawan sebenarnya nak kata cerita tu kira lain sikit lah pada you all. Sebab demo ni kan sense macam geng-geng US ni. In fact bila you guys sebut nama kat US, kalau tak boleh nak imagine ni mana tahu. North, South, East, West lagu tu. Jadi saya ni pula lepas je SPM, balik rumah ni. Rumah saya Jalan Bayar. Kau rasa kalau tak silap saya, mungkin saya ni orang pertama yang dapat lesen bawa kereta. But my arwah father insist kau ambil lesen kereta. Kata apa tak? Okey kau. Rupanya bila dapat lesen kereta ni, ambo kena dia bayar ambo. But ayah saya, dia almost every week kena give visit makan masyal yang setiap daerah tu. Kalau ke Lah Macel lah Tupak. Jadi because of that, kalau jalan semua pergi ke all the district. So I enjoy myself. Pergi sana, pergi sini, pergi situ. Sampailah dapat surat kena pergi ke buat apa? Law visit sementara kat Samsah tu.
Ya. And then memang kalau berarti wah gapo ni. Memang boring ni tapi bila ada orang kata kalau tak pergi Tak lagi. tak pergi US, sudah ya ke? Dia pergi. Pergi tu macam ye dengan Zia Ali memang boring lah tempat tu. Depan tu kau ingat ada taman tas dia. Ya. Siapa tu kena pergi beli dulu apa tu? Sudu lah Ah, apa. sudu, garpu. Makin dengan sudu garpu. Pada air dah tak cukup. Kita ingat ke sekolah sains Kelantan turut dah. Sana turut lagi. Turut lagi. Hulu popok dia. Betul. Teruk tu. Dah lah blok B, blok A, blok B Asrama Putra, blok C tu Asrama Puteri, pagar pun tak ada. Dekat kata. Lepas tu bila air tak ada tu, dia kan ibu kita ada kan je. Tak ada salah Dia kita. seminggu mana. Tak ada air. Seminggu. Kita pun kena explore di luar Di ni. luar. Dia mandi tu mandi sungai. Kata sungai, mandi tu. Habis mandi lama, setengah je dia benda. Tengok upstream popok kubah tu. Oh kata gelo. That's too much. Tapi ada lucu masa di Semsah ada kuartel kan kita every weekend kita keluar naik bas tu pergi ke bandar kuartel tu. Gambang. Pergi ke Di apa? Teruntum. Teruntum tu for the first time bapak kita dapat ada bowling. Tu kita Jangan cerita je. Ada kita main bowling. My first ever pergi bowling, zoom lepak tu strike. Kata mudah sangat. Second time pun kau nak betul tak ada strike tu. I nak maintain apa punya ni. Masa kita nak I nak itu tu selepas ke belakang. Ini habis kita punya confidence level. Pop Lagi cudak belakang tu. Kata okey dia. Anyway, ingat sekali tu dah kita pun sangat tu. Dia banyak kalau kita punya head boy. Siapa dah head boy kita ya? Datuk. Datuk kita. Dia pakai kemah. Dia kata gini kita nak baik semua ni dia jabah. So ada satu hari tu ada 20 bah ni. Orang sewa. Semua Datuk leh hejah. Naik ada popok lain hari, popok luar. Popok sekolah lain. Besok popok sains Kelantan kemah popok dia buat kerja. Badan tu leh kemah. Saya balik for good. Tak bagi dah. Okay. And then siapalah result SPM. Saya takut result SPM. Sebab saya ingat aku kalau boleh grade 1 tu kemuja ni. Takut grade 2 je. Apa tu? Sebab the year before us, ingat tak? Semua grade 1 semua overseas. Geng-geng one year tu, geng-geng Samura tu. Grade 2 pun ada juga hop lagi. Kata agak mudah ni. Grade 1 confirm. Grade 2 tu tengok boleh grade 1 juga. Happy. Pada hujung ni. Lepas tu tunggu pas sore boleh dapat offer sana offer sini. Kami tak ada. Tak ada offer. Sudah parut lagi ni. Lelah dapat offer. Pergi ke sekolah Sri Inai. Perak. Perak. Kali sore lah. Kali sore lagi. Jalan lagi tu naik bas. Kesik. No. Kahwin dengan arwah Makno. Makno. Saya ingat lah. Naik sekali, nak bas sekali dengan Makno pergi ke Ipoh. Parents kan atas kata tak payah hantar lah dekat tu. Padahal sebenarnya I feel so frustrated. Saya tak payah lah. Special. You are down at that time. You are down. Kau Makno down. Dua-dua down. Down. Kemak dekat terror. Lepas tu pergi tu duduk rumah sepupu dia. Sepupu dia belajar kat Politeknik Ungkoma. Duduk situ boring. Lepas tu pergi register. Orang lain semua bawa mari family kita. Kali dengan makna 2 orang ni. Lepas tu capur tu. Orang semua set luar. Kita 2 orang Kelantan. Tak boleh masuk line. Sebab bapak dia boleh kerja. Suka tengok apa gapo tak apa. Adjust pada Kelantan kawasan standard tu 30-40 juga. Bagus.